Selamat datang. Hari ini kita akan bedah siasat, satu topik yang semua orang rasa mereka faham tapi mungkin tak secara mendalam. Topik buli. Sumber kita kali ini agak unik sikit. Ia sebenarnya transkrip daripada sebuah video untuk pelajar sekolah tentang cara nak faham dan hentikan buli. Jadi misi kita nak cuba gali lebih dalam, cari prinsip-prinsip universal dalam sumber ni yang relevan bukan saja di sekolah tapi di tempat kerja, komuniti online, mana-mana sajalah. Tepat sekali. Walaupun bahasa yang digunakan tu nampak mudah kan, tapi idea di sebaliknya tu sangat penting. Betul. Kita akan gunakan sumber ni sebagai batu loncatan untuk tengok psikologi di sebalik perbuatan membuli. Kenapa ia berlaku, apa kesan dia yang sebenar-benarnya. Dan peranan kita. Ya, dan apa peranan kita semua sebagai orang dewasa dalam masyarakat. Ini bukan pasal budak-budak sekolah saja, ini pasal dinamik kuasa manusia. Okey, jom kita mulakan dengan soalan paling asas. Sumber ini ada bagi satu definisi yang sangat jelas dan ringkas. Buli ialah menyakiti seseorang dengan sengaja. Dengan sengaja. Niat tu yang jadi pemisah. Tapi, adakah ia semudah itu? Sebab kadang-kadang dalam gaduh biasa pun ada niat nak sakitkan hati kan? Itu satu pemerhatian yang bagus. Niat sengaja tu memang titik permulaan, tapi ada satu lagi komponen yang tersirat dalam semua contoh yang dia bagi. Contohnya? Macam ejek nama, serangan fizikal atau pulaukan seseorang. Semua tu ada satu benda yang sama. Apa dia? Ketidakseimbangan kuasa. Buli bukan gaduh antara dua orang yang sama kuat. Ia adalah tindakan berulang oleh seseorang yang lebih berkuasa. Okey, faham. Sama ada kuasa fizikal, sosial atau emosi terhadap seseorang yang lebih lemah. Tanpa elemen kuasa ni, ia cuma satu konflik biasa. Jadi ini bezanya. Konflik tu jalan dua hala. Tapi buli ni, ia jalan sehala. Betul. Dan sumber ni ada pecahkan kepada beberapa jenis. Lisan, fizikal, sosial dan cyber. Yang sosial tu memulaukan mereka daripada kumpulan. Bagi saya, yang tu kesannya sangat mendalam. Ya, sangat licik. Kita akan tengok nanti dalam kisah Amber macam mana pengkhianatan kawan-kawan dia tu lagi sakit daripada ejekan tu sendiri. Betul. Buli sosial atau apa yang kita panggil relational aggression ni, ia sangat-sangat licik. Kenapa? Sebab ia berfungsi dengan mewujudkan dinamik kita dan mereka. Pembuli itu akan kukuhkan status dia dalam kumpulan kita dengan cara menyasarkan seseorang dan letakkan dia dalam kumpulan mereka. Tepat sekali. Jadi, ia bukan setakat nak sakitkan orang. Ia satu strategi untuk kawal hierarki sosial. Satu tindakan yang sangat primitif sebenarnya tentang siapa yang ada dalam puak dan siapa yang kena singkir. Jadi, kita dah faham apa itu buli. Penyalahgunaan kuasa yang disengajakan dan berulang untuk sakitkan orang lain. Sekarang, soalan yang lebih rumit. Kenapa seseorang sengaja nak buat macam tu? Dan jawapan daripada sumber ni mungkin akan ubah cara anda lihat seorang pembuli. Okey. Ia menyatakan seringkali orang yang membuli sedang terluka kerana sesuatu dalam kehidupan mereka sendiri. Ini menyentuh satu konsep psikologi yang sangat penting. Displacement atau pemindahan. Pemindahan? Ya. Cuma bayangkan anda rasa sangat tak berdaya dalam satu aspek hidup anda. Mungkin di rumah di mana anda tiada kawalan langsung. Okey. Perasaan kecewa dan marah tu perlu pergi ke satu tempat kan? Jadi anda pindahkan perasaan tu kepada sasaran yang lebih selamat atau lebih lemah di tempat lain. Macam di sekolah. Atau di tempat kerja. Dalam konteks ni, buli bukan sekadar tindakan kejam. Ia adalah simptom kesakitan yang salah hala. Orang yang rasa kecil akan cuba buat orang lain rasa lebih kecil supaya diri dia rasa besar. Saya faham logik tu, tapi ia satu garisan yang nipis kan? Macam mana kita nak berempati dengan pembuli tanpa sengaja bagi alasan untuk perbuatan mereka? Betul. Sebab sumber ni pun sangat berhati-hati. Dia terus tambah, ini tidak menjadikan buli itu okey. Tepat. Ini bukan alasan, tapi penjelasan. Faham puncanya tak bermakna kita maafkan tindakannya. Jadi apa gunanya? Sebaliknya, ia bagi kita alat yang lebih baik untuk campur tangan. Kalau kita cuma hukum perbuatan buli, kita cuma rawat simptom. Tapi kalau kita faham yang pembuli itu mungkin tengah bergelut, kita boleh mula rawat penyakit dia. Itulah sebabnya sumber ni cadangkan sesuatu yang agak radikal. Apa dia? Ia nasihatkan pembuli itu sendiri untuk bercakap dengan orang dewasa yang dipercayai atau kaunselor. Tunggu sekejap. Jadi fokusnya bukan hanya pada mangsa tapi juga pada pemulihan si pembuli?
itu satu pendekatan yang berbeza? Ya, dan ia sangat penting. Biasanya kita cuma fikir macam mana nak lindungi mangsa. Sumber ni tekankan, dengan tangani isu dalaman mereka, pembuli boleh mula bina persahabatan yang sebenar. Maksudnya? Ini membayangkan yang hubungan dibina melalui buli, yang berasaskan takut dan kawalan. Hubungan tu sebenarnya kosong, tak memuaskan. Jadi intervensi ni bukan saja hentikan kitaran buli? Tapi ia juga bagi peluang kepada pembuli untuk bina hubungan yang lebih sihat untuk diri dia sendiri. Kiranya, ia jalan pemulihan untuk semua orang yang terlibat. Baik, kita dah sentuh pasal definisi dan psikologi pembuli. Sekarang, mari kita lihat kesan sebenar perbuatan ni dari sudut pandang mangsa. Okey. Sumber ini perkenalkan kita kepada Amber, seorang pelajar yang dulunya suka ke sekolah tapi sekarang benci. Kisah dia betul-betul tunjukkan betapa merosakkannya buli ni. Kisah Amber ni macam satu kes study yang sempurna tentang bagaimana buli menyerang mangsa dari pelbagai sudut. Ia bermula dengan ejekan pasal pakaian, kan? Ya, sesuatu yang nampak remeh. Ejekan sebab memakai pakaian yang sama. Ini serangan pada identiti dan status sosial dia. Dan kemudian jadi lebih teruk. Jauh lebih teruk. Bila kawan-kawan dia bukan sahaja tak bela dia, malah turut serta. Ini pengkhianatan yang paling dalam. Betul. Ia mengesahkan ketakutan paling besar seorang mangsa. Aku seorang diri. Dan dari situ ia merebak. Dia dipanggil gemuk, satu serangan langsung pada imej diri dia. Apa yang paling menyedihkan, dia terlalu malu untuk memberitahu sesiapa. Rasa malu. Ya, rasa malu ni lah senjata paling berkesan yang pembuli gunakan. Betul tu. Ia mengasingkan mangsa. Buatkan mereka rasa seolah-olah merekalah yang salah dan halang mereka dari dapatkan bantuan. Kesannya jelas pada tingkah laku dia. Amber mula menyendiri dan berhenti bercakap di dalam kelas. Dia jadi invisible, macam halimunan. Walaupun dia ada di situ secara fizikal. Ya. Ini adalah tanda-tanda amaran klasik trauma. Seseorang yang ceria jadi pendiam, yang suka bergaul mula asingkan diri. Ini bukan sekadar mood tak baik, ini personaliti seseorang yang sedang dihakis, sedikit demi sedikit. Nasib baik untuk Amber ada seorang guru perasan perubahan ni. Dan ini bawa kita kepada satu lagi poin penting. Sumber ni secara terus sangkal pepatah lama. Yang sticks and stones tu? Ya. Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. Sumber tu tegaskan, ini tidak benar. Memang tak benar. Kata-kata dan perbuatan orang lain boleh tinggalkan parut yang berpanjangan. Parut tu memang benar. Dalam psikologi, kita tahu kesan buli ini boleh kekal sampai dewasa. Boleh jadi punca masalah keresahan, kemurungan, susah nak percaya orang. Kecederaan yang tak nampak. Ya, kecederaan emosi adalah kecederaan yang nyata, walaupun tak nampak dengan mata kasar. Kisah Amber ni ingatkan saya betapa mudahnya kita terlepas pandang tanda-tanda kecil macam ni. Dalam hidup seharian. Ya, kita semua sibuk kan? Kadang-kadang perubahan pada kawan kita yang dulu ceria tiba-tiba jadi pendiam, ia berlalu macam tu saja. Kita tak perasan. Ini membawa kita ke bahagian terakhir dan mungkin yang paling penting. Peranan kita semua yang menyaksikan buli berlaku. Sumber ni ada satu seruan yang sangat jelas. Jangan berdiam diri. Ia letakkan tanggungjawab pada orang sekeliling. Dan ini adalah penawar langsung kepada satu fenomena psikologi yang sangat terkenal. Bystander effect. Kesan pemerhati. Boleh terangkan sikit? Kajian menunjukkan semakin ramai orang yang nampak satu kecemasan, semakin kurang kemungkinan seseorang akan tolong. Kenapa macam tu? Sebab semua orang anggap orang lain akan bertindak. Mesti ada orang lain call polis atau mesti cikgu nampak. Sikap lepas tangan inilah yang bagi kuasa kepada pembuli. Jadi seruan jangan berdiam diri ni adalah untuk pecahkan kesan pemerhati itu. Dan sumber ni bagi beberapa langkah praktikal. Ya. Pertama, dekati mangsa dan bagi tahu mereka anda nampak apa yang berlaku. Tindakan ni nampak mudah tapi sangat berkuasa. Sangat berkuasa. Ia mengesahkan pengalaman mangsa dan pecahkan rasa terasing yang dirasa tu. Ia hantar mesej. Kau tak gila? Apa yang kau alami itu benar dan aku nampak. Langkah kedua, beritahu orang dewasa yang ada kuasa untuk campur tangan. Dan yang ketiga, yang perlukan lebih banyak keberanian. Beritahu pembuli untuk berhenti. Tapi secara realistik, bukankah kita letakkan beban pada saksi yang mungkin juga seorang pelajar yang takut? Adakah nasihat ni praktikal?
Soalan yang sangat-sangat penting. Dan sumber ni cukup bijak untuk tambah syarat jika anda rasa selamat untuk berbuat demikian. Okey. Ia faham yang konfrontasi secara langsung bukan untuk semua orang dan tak sesuai dalam semua situasi. Apa yang menarik di sini ialah ia tawarkan satu toolkit, bukan satu arahan yang tegar. Maksudnya? Kalau anda tak selesa nak berdepan dengan pembuli, anda masih boleh sokong mangsa secara peribadi. Kalau itu pun menakutkan, anda boleh laporkan ini secara anonim. Intinya bukan untuk jadi vira, tapi untuk buat sesuatu. Sikap tak peduli itu ibarat oksigen untuk api buli. Jadi, mesej utamanya ialah tanggungjawab bersama. Buli bukan masalah antara dua orang, ia masalah komuniti. Tepat. Budaya membuli hanya boleh wujud kalau komuniti itu benarkan, sama ada secara aktif atau melalui sikap acuh tak acuh. Dan sumber ni diakhiri dengan idea yang penuh harapan. Jika semua orang bekerjasama, kita boleh menghentikan buli. Betul. Ia ubah naratif daripada seseorang patut buat sesuatu kepada kita semua boleh buat sesuatu. Ini satu anjakan yang memberdayakan. Ia cadangkan budaya di mana-mana tempat. Sekolah, pejabat, komuniti online boleh diubah dari bawah ke atas melalui tindakan kolektif individu-individu yang berani untuk tidak berdiam diri. Jadi, untuk kita rumuskan perbincangan kita hari ini, sumber yang asalnya untuk pelajar ni sebenarnya mengandungi pengajaran yang mendalam. Ya, buli adalah penyalahgunaan kuasa yang disengajakan, selalunya berpunca daripada kesakitan si pelaku sendiri. Satu bentuk displacement psikologi. Dan kesannya amat mendalam, meninggalkan parut emosi yang nyata macam yang kita lihat dalam kes Amber. Dan yang paling penting, kita semua yang jadi saksi ada kuasa untuk ubah dinamik ni dengan memecahkan bystander effect. Ada banyak cara untuk bertindak dan memilih untuk buat sesuatu adalah langkah pertama. Betul sekali. Daripada sebuah sumber yang ringkas, kita dapat gali pelbagai lapisan psikologi dan dinamik sosial yang kompleks. Dan ini membawa kita kepada satu pemikiran terakhir untuk anda renungkan. Sumber ni fokus pada persekitaran sekolah. Tapi cuba fikir sejenak. Di mana lagi dalam hidup kita? Di tempat kerja, dalam perdebatan politik online, atau mungkin dalam dinamik keluarga, kita nampak corak yang sama ni berlaku. Perbuatan menyakiti yang disengajakan, ketidakseimbangan kuasa, dan kesan pemerhati yang membenarkan ia berterusan. Dan bila anda dah kenal pastinya, soalan seterusnya ialah, apa peranan anda di sana? Adakah anda akan berdiam diri?